Korang perasan tak baru-baru ni dekat media sosial kecoh pasal satu kedai ni, Madani Mart. Ada yang kata, ini bukan kedai rakyat satu Malaysia dulu. Ada pula yang sinis kata dah tak ada idea ke sampai kena kita semula projek lama. Persoalannya, adakah Madani Mart ni memang tukar baju ataupun sebenarnya ada enjin baru yang menggerakkan model perniagaannya? Hari ini kita nak bedah isu kedai runcit ni yang telah pun menjadi tumpuan ramai. Untuk kita bedah, kita kena pusing balik kepada tahun 2011. Waktu tu, kedai rakyat satu Malaysia ataupun KRIM telah pun dilancarkan. Objektif dia terang, nak bantu rakyat beli barang asas dengan harga 30 ke 50% lebih murah. Dengar macam best kan? Tapi macam mana dia buat? KRIM menggunakan model subsidi kerajaan dan monopoli pembekal. Kerajaan bagi kontrak besar pada satu syarikat untuk uruskan bekalan dan kemudiannya perniagaan itu dimulakan. Tapi kritikan mula datang bila timbul isu kualiti. Ingat tak lagi isu susu tepung satu Malaysia atau produk yang kualitinya diragui? Bukan tu je, kos operasi dia sangatlah tinggi sebab bergantung kepada dana kerajaan. Bila subsidi ditarik balik atau syarikat pengendali dah tak mampu untuk tanggung rugi, KRIM mula tumbang satu demi satu. Akhirnya KRIM 2.0 mula diperkenalkan tapi tetap gagal nak mencapai impak yang diharapkan. Hasilnya, duit rakyat juga yang lesap tanpa penyelesaian jangka masa panjang. Okey, itu KRIM. Sekarang mari kita tengok Madani Mart yang baru dilancarkan di Indera Mahkota Kuantan tempoh hari. Mengikut penjelasan daripada Yayasan Madani, iaitu sebuah yayasan yang menguruskan Madani Mart ni, ada perbezaan langit dan bumi dekat sini, iaitu model operasi perniagaan. Madani Mart ini bukan milik kerajaan. Ia menggunakan model Public Private Social Partnership, PPSP. PPSP ini apa benda pula? Biasanya kita dengar PPP, Public Private Partnership je. Tapi Madani Mart tambah S, PPSP, iaitu social dekat situ. Mari kita pecahkan satu demi satu. Pertama, P, iaitu awam. Kerajaan atau yayasan bagi branding, lesen dan mungkin sedikit bantuan untuk memudahkan urusan perniagaan, contohnya dengan lesen pihak berkuasa tempatan. P yang kedua, iaitu private. Ini adalah usahawan-usahawan tempatan, sekumpulan individu yang mengeluarkan modal sendiri, sewa kedai sendiri dan ambil risiko rugi dan untung sendiri. Ketiga adalah S. Ianya melibatkan komuniti ataupun koperasi persatuan penduduk yang jadi pemilik dan juga rakan kongsi. Jadi dalam kes Madani Mart ini, maksudnya adalah Yayasan Madani cuma bagi lesen dan brand. Modal, kos kedai, gaji pekerja, semuanya ditanggung oleh usahawan tempatan ataupun koperasi. Jadi secara teknikalnya memang tak ada satu sen pun duit cukai kita digunakan sebagai modal permulaan kedai Madani Mart. Madani Mart ni juga ada satu visi dan cita-cita yang besar. Mereka nak buka 640 cawangan dekat seluruh negara dalam tempoh kurang 2 tahun, iaitu satu di setiap don. Mereka harap ekonomi yang besar ni boleh buatkan pembekal bagi harga borong dengan jauh lebih rendah. Dan kalau tak pakai duit kerajaan, kenapa semua orang nak marah? Kenapa semua orang nak bagi kritikan? Pertama, cronyism dalam supply chain. Walaupun yayasan kata tak pakai duit kerajaan, tapi pembekal utama yang dilantik itu siapa? Adakah syarikat ini ada kaitan dengan politik? Sebab kalau kita tengok, semua ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Madani, semuanya orang-orang politik PKR. Kedua, sustainability. Kalau usahawan tanggung semua kos tanpa subsidi, tapi kos elektrik naik, gaji naik, kos barang-barang naik, mampu ke Madani Mart ni lawan pasaraya besar? Contohnya 99 Speed Mart, KK Mart, Maidin ataupun kedai-kedai Aceh lah dekat luar sana. Dan banyak lagi kedai-kedai lain yang dah lama beroperasi dan berniaga. Dan kalau untung nipis sangat, adakah Madani Mart ini boleh bertahan lebih daripada 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan banyak tahun lagi? Model PPSP ini sebenarnya adalah satu bentuk double-edged sword. Risiko dia adalah bila garis antara tanggungjawab awam untuk membantu masyarakat dan komuniti dan juga keuntungan peribadi itu menjadi kabur. Kalau projek ini gagal, adakah yayasan akan cuci tangan? Sebab itu kan modal usahawan. Jadi kesianlah dekat usahawan-usahawan awam, rakyat-rakyat yang nak bantu menjadi sebahagian daripada cawangan Madani Mart ini, sebab kononnya ingatkan boleh buat untung sebab ini inisiatif kerajaan.
ataupun kerajaan terpaksa bail out juga akhirnya. Dan bila dianya jadi gagal yang merugikan semua orang, dia jadi projek Gajah Putih. Jadi Madanimat ini ada potensi untuk menjadi jenama model baru yang lebih kemas berbanding Kedai Rakyat Satu Malaysia. Tapi jenama saja tak cukup untuk mengenyangkan perut rakyat. Apa yang rakyat mahukan bukan sekadar kedai baru, tapi ketulusan, transparency. Kita perlu tahu siapa pembekal-pembekal barangan Madanimat. Macam mana harga ditentukan. Kita tak nak tengok dah berbilion-bilion duit rakyat dibazirkan untuk projek yang nampak cantik dekat atas kertas, tapi sebenarnya hancur, tak jadi, untung pun tak ada dekat dunia nyata. Korang rasa Madanimat yang bercita-cita untuk bina lebih daripada 640 cawangan ini akan menjadi satu kenyataan, satu benda yang boleh dibanggakan dan boleh membantu rakyat kita menghadapi kos sara hidup ataupun tidak? Kalau korang usahawan nak buka kedai runcit, korang nak buka ke kedai runcit bersama dengan Madanimat? Tulis dekat komen dekat bawah.